Ke pasar pagi membeli roti, singgah sebentar di tepi kota. Budi bahasa penyeri diri. Izinkan saya membuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri ini. Nama saya ialah Siti Nurdanisha Adelia binti Muhammad Faizal. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Convent Infant Jesus 2 Melaka. Kod sekolah saya ialah MBB 2049. Masa lapang saya diisi dengan bermain catur dan membaca buku. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam yang sentiasa mempertahankan keadilan, menegakkan undang-undang dengan penuh integriti dan berjuang demi hak serta kebajikan rakyat tanpa mengira cabaran. Pada pagi yang ceria ini, saya sangat teruja untuk menceritakan tentang sebuah novel yang telah saya baca berjudul Ana Puteri Ayahanda. Novel ini memberi kita banyak pengajaran dan nasihat yang berguna untuk diri kita. Jadi, ayo sama-sama kita dengarkan. Novel ini merupakan karya hasil seorang penulis muda yang bernama Anis Hisham. Diterbitkan pada tahun 2011 oleh Blue Tea Publication Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 124 halaman muka surat yang bercetak dan terbahagi kepada 11 bab. Buku ini berkisah tentang watak utamanya yang bernama Ana, seorang gadis yang menjadi puteri kesayangan puat ayahnya. Ana tinggal bersama ibu bapanya dan 2 orang adik lelakinya. Semasa Ana meningkat dewasa, Ana telah mengenal erti kesusahan hidup keluarganya itu. Hal ini kerana Ana telah terdengar ibu bapanya berbual mengenai kekurangan duit untuk membayar yuran sekolah anak-anak mereka. Maka tercetusnya idea bernas dalam fikiran Ana. Ana terdetik untuk mengajak ibunya menjual kuih. Keesokan harinya, semasa ibunya sedang mengopik kelapa, Ana bertanya kepada ibunya sama ada beliau mempunyai kemahiran dalam membuat kuih. Ana segera menyatakan hasratnya bahawa dia ingin menambah pendapatan keluarga dengan penjualan kuih ibunya sambil tersenyum gembira. Ibu Ana bersetuju dengan cadangan Ana. Jadi, semasa cuti sekolah, mereka memulakan perniagaan menjual kuih di kedai-kedai makan. Keluarga Ana menjual kuih-kuih tersebut dengan harga yang sangat murah. Bukan setakat harganya murah, rasanya juga enak. Berkat usaha Ana dan ibunya, kuih mereka mendapat sambutan orang ramai. Semua orang ingin mencuba dan merasa kuih yang dijual oleh Ana. Bahagia rasa hati Ana. Dapatlah sedikit sebanyak dia membantu keluarganya itu. Disangkakan panas hingga ke petang, namun hujan di tengah hari. Pada suatu hari, hujan turun dengan lebatnya tanpa henti. Paras air di kampung mereka semakin menaik. Pegawai bomba memberi arahan kepada penduduk kampung untuk berpindah ke pusat pemindahan sementara. Lalu segeralah mereka berpindah ke pusat permindahan tersebut. Hari demi hari berlalu. Hujan masih tidak menunjukkan kesudiannya untuk berhenti. Semakin banyak rumah penduduk kampung yang telah ditenggelami air. Keadaan di pusat pemindahan menjadi semakin sesak dan penuh dengan orang. Oleh yang demikian, Tok Ketua telah memutuskan untuk menghantar sebilangan penduduk kaum ke Bandar Selasih. Ayah Ana menyatakan hasratnya kepada keluarganya bahawa dia ingin turut mengikuti orang-orang kampung untuk menjengah kawasan kampung mereka. Pada masa itu, paras air banjir masih lagi di tahap yang berbahaya. Hari sudah semakin lewat
Ibu Ana seperti cacing yang kepanasan menunggu ketibaan ayahnya untuk pulang. Tiba-tiba, salah seorang penduduk kampung yang bernama Moin memanggil Ibu Ana dan berkata sesuatu kepadanya. Ibu Ana terduduk setelah mendengar berita yang disampaikan oleh Moin itu. Badannya menggigil serta merta. Ana dan adik-adiknya segera ke ibunya. Ibunya sambil menangis menerangkan bahawa ayah mereka telah meninggal dunia kerana telah dihanyut oleh air. Menangislah mereka sekeluarga bersama-sama. Semua penduduk kampung memberi salam takziah kepada keluarga Ana atas pemergian ayahnya itu. Begitulah pengakhiran kisah daripada keluarga kecil Ana ini yang sentiasa ditimpa nasib malang dan tidak pernah menyalahkan takdir dan sentiasa redha atas ketentuannya. Pada pendapat saya, buku ini sangat seronok untuk dibaca. Hal ini kerana buku ini memberi kita banyak motivasi dan pengajaran seperti sebagai seorang anak, kita haruslah sentiasa berjasa kepada ibu bapa kita. Setiap bait kata yang ditulis disusun penuh indah dan menjadikan penceritaan cerita ini sungguh bermakna buat saya. Bagi saya, walaupun pengakhiran penceritaan buku ini sungguh menyedihkan, namun ia tetap berjaya menyematkan pengajaran bahawa betapa sayangnya seorang bapa itu kepada anak-anaknya. Akhir kata yang saya akan simpulkan di sini ialah beban seorang ayah itu tidak selalu terlihat, namun senyumannya selalu ada untuk membahagiakan keluarganya. Maka selagi ibu bapa kita masih bernyawa, sentiasalah berbakti kepada mereka. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.